hari ni saya nak selongkar wallet isteri saya. Satu hari satu info, Ramadan yang ke-10. Okey, seperti yang dijanjikan, saya nak selongkar lah wallet isteri saya ni. Apa tengok apa ada dekat dalam. Ada duit. Okey. Macam biasa, wallet seorang perempuan ada receipt, lesen, ada kad pengenalan, ada my kit anak-anak, gambar pasport suami, gambar pasport anak-anak dan isteri. Tapi ada satu kad ni. Ni bukan kad kredit, bukan. Kad legasi, tuan-tuan. Perempuan, isteri-isteri sekian, tuan ada tak dalam wallet awak kad legasi ni? Apa fungsi kad legasi ni? Dekat belakang ni ada can line dan juga alamat syarikat. Syarikat amanah lah. Kad legasi ni bertujuan in case kalau apa-apa jadi kat suami, so kita boleh menghubungi syarikat amanah untuk menghantar seorang wakil ataupun pentadbir bagi membantu untuk menguruskan hal-hal pusaka daripada awal sehinggalah turun hak milik harta tersebut. Jadi, bagus ke bagus? So, macam mana nak dapatkan kad ni, tuan-tuan? Macam mana saya nak bantu isteri-isteri dekat luar sana adakan kad ni dalam wallet anda? Okey, tekan link bawah untuk saya bantu.